Hai, jom tengok Kak Lina nak masak serunding kelapa. Serunding kelapa pun semua orang pandai buat kan? Serunding kelapa ni lain sikit, tak menggunakan minyak. Semuanya lepus saja. Tak juga menggunakan asam, tapi pakai kulit limau purut pengganti asam. Kisar bahan-bahan yang dipotong tu. Masuk ke semua bahan tadi ke dalam periuk atau kuali pun boleh. Masak sampai agak-agak kering. Saya tak suka serunding yang terlalu kering. Suka yang agak-agak basah sikit. Serunding dah siap. Bolehlah diperbagaikan. Nak buat kuih muih pun boleh. Makan dengan lontong pun sedap. Selamat mencuba korang.